السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Yang saya hormati seluruh barisan pegawai takbir Masjid Ar-Rawdah, yang saya sayangi sekalian, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan malam ini. Kedatangan saya di masjid tuan-tuan ni tak ada langsung niat nak mengajar ke, nak bagi kuliah ke. Sebab saya ni bukan orang pandai, ilmu tak ada macam ustaz lain. Cuma niat kedatangan saya pada malam ni iaitu menghubungkan silaturahmi. Sebab di akhirat besok ada berapa syafaat. Antara dia syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain pada syafaat Nabi, ada satu syafaat lagi, iaitu syafaatul muslimin, syafaat orang Islam, yang Nabi habaq dekat kita pada hadis tentang perkara ni. Sebab itu dalam hadis 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah, ada satu golongan yang Nabi sebut. Nabi kata, iaitu orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Dia jumpa ni bukan atas sebab benda lain, tak ada. Dia jumpa ni semata-mata kerana Tuhan. Dan dia berpisah saat lagi pun kerana Allah. Orang ni yang mendapat naungan arasy Allah besok ke akhirat. Dan orang inilah yang akan mensyafaat ke orang lain. Besok kalau tuan-tuan tengok saya susah dalam dunia ni, bercakap petah, bercakap fasih, sampai sana tuan-tuan tengok saya ni kena lempak dalam neraka Tuhan. Maka disebabkan pertemuan kita ni lah yang dibina dengan iman. Tuan-tuan semua besok akan minta dengan Allah, ya Allah, aku kenal orang yang hang lempak tu. Maka inilah dikata syafaatul muslimin. Ya Allah, tolong ampunkan dosa dia, tolong maafkan kesalahan dia. Mudah-mudahan dengan syafaat orang Islam yang pernah kita bina dengan binaan kasih sayang, besok ramai orang akan tolong kita. Hidup dalam dunia ni kisah kita, dan perjalanan dalam dunia ni Nabi dah habaq kat kita satu-satu. Sampai masa dia nak jadi apa, sampai masa dia nak jadi apa, sampai masa dia nak jadi apa. Dan Nabi dah terang kat kita dalam hadis 1400 tahun dulu dah.
Sama ada kita ambil benda tu jadi panduan dekat kita, ataupun kita melihat perkara tu sebagai satu ilmu dan kita buat tak tahu ya. Jika kita buat tak tahu dan kita tak mau ambil tahu, bermakna kita akan melalui pengakhiran kisah kita dalam dunia. Pengakhiran kisah kita dalam dunia, nama dia mati. Saya akan melalui kisah itu, dan tuan-tuan juga akan melalui kisah itu. Saya suka ke? Saya tak suka ke? Tuan-tuan suka? Tuan-tuan tak suka ke? Tuan-tuan akan melalui cerita itu, dan orang keliling kita akan bercerita tentang dia. Fulan bin Fulan dah tak ada. Fulan bin Fulan dah tak ada. Itu cerita dia. Cerita dia dan penamat cerita kita dalam dunia ni. Dan hidup dalam dunia ni yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Tiap-tiap yang menyawa pasti mati, kata Allah. Dan Allah jadikan kebaikan dan kejahatan itu ujian kat kita. Allah jadikan benda baik, Allah jadikan benda kejahatan itu apa yang kita terima dalam hidup kita. Ataupun kita jadikan kebaikan itu langsung kita menolak kebaikan. Ataupun kejahatan yang Allah jadikan kepada kita dan kita menerima kejahatan itu. Ataupun kita dengan kebaikan itu kita laksanakan dan kejahatan itu kita hindari, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah sebut di dalam Al-Quran, kalla iza balagatit taraqi wa qila man raqa. Bila nyawa ni sampai rengkung, tuan-tuan, lalu Allah tanya dalam Quran ni, tuan-tuan, wa qila man raqa, siapa yang boleh lepas saat sakaratul maut ni? Siapa yang boleh bagi pelepas mati ni? Siapa yang boleh bagi selamat saat sakaratul maut ni? Tak ada seorang yang boleh lepas daripada saat kematian. Cerita mati ni, tuan-tuan, kalau tak silap saya, Hasan Al-Basri ada satu kisah dia. Satu hari Hasan Al-Basri ni, tuan-tuan, dia riau. Dia teriak tengah malam macam budak kecil yang kehilangan ibu dan ayah dia. Lalu didengar oleh murid dia, dan murid dia bertanya kepada guru dia, wahai syekh kami, pasal apa hang teriak? Pasal apa hang riau tengah malam macam budak kecil? Dia kata, aku menangis, dia kata, sebab aku tak tahu saat sakaratul maut ni iman aku ada ke tak. Masa aku mati esok, iman aku ada ke tak. Sebab itu aku menangis, dia kata. Sebab benda yang aku tak tahu. Masa aku sakaratul maut besok, aku boleh tak mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Atau mulut aku ni tak boleh nak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab Nabi kata, man qala akhiri kalamihi, siapa yang berkata pada akhir kalam dia la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Nabi kata masuk syurga. Aku menangis ni sebab aku tak tahu Allah bagi aku sebut ke Allah tak bagi aku sebut. Kalau Allah bagi aku sebut, makna apa yang Nabi janji kat kami ni, apa yang Nabi janji dekat kita, kita dapat, iaitu dakhalal jannah. Tapi kalaulah tatkala sakaratul maut ini kita tak boleh sebut la ilaha illallah, maka apa Nabi janji kat kita, kita tak boleh dapat. Sebab itu orang yang matinya dalam keadaan yang baik, bagaimana dia nak pergi ke sana? Bagaimana dia nak dapat pengakhiran yang baik? Tuan-tuan, cerita mati ni cerita kita, bukan cerita orang. Cerita mati ni
Bukan cerita pak menekan kita, bukan cerita pak kita, bukan cerita mak kita, tapi cerita kita. Cuma cerita itu dah diceritakan ke belum? Lah kita hidup, orang tak cerita lagi. Tunggu kisah itu berlaku atas kita. Bila kisah itu berlaku atas kita, ada dua masa yang dirahsiakan oleh Tuhan. Satu masa lahir kita. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa duga masa dia lahir. Kata dia, doktor kata lahir 2 hari bulan. Tiba-tiba 10 kelak. Tiba-tiba awal lagi. Tak ada siapa boleh duga hari kelahiran dia. Yang kedua, tarikh yang dirahsiakan, iaitu tarikh kematian. Tarikh kematian yang tidak boleh ditunda. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan yang paling menakutkan kita, Nabi habaq dekat kita sampai satu zaman. Tarikh itu tiba-tiba mai saja. Yang Nabi sebut tentang kematian yang mengejut. Petulah cerita kematian selalu kejutkan kita. Selalu buat darah kita naik. Selalu buat jantung kita jadi laju. Tak seperti mana zaman kita muda-muda dulu. Berita kematian ini satu berita yang setahun sekali kita dengar. Lah boleh kata tiap-tiap bulan kita dengar berita kematian. Dan kematian yang paling pelik pada zaman ini, dia berlaku secara beramai-ramai. Kita dengar satu keluarga mati. Kita dengar sampai 30 orang sekali mati. Kita dengar sampai belah-belah orang sekali mati. Dan kematian beramai-ramai ini telah menjadi kisah yang seolah-olah menjadi kebiasaan pada zaman kita. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut pasal mati ni, kita nak buat apa? Saya 2 minggu lepas kot, saya bersembang dengan isteri saya. Saya kata, saya sampai terfikir, aku hidup ni buat apa? Allah bagi aku hidup sampai lah ni, aku buat apa? Sebenarnya aku hidup ni untuk apa? Saya tanya orang rumah saya tanya isteri saya. Allah bagi aku hidup ni. Saya lah umur 56 tuan-tuan. Saya tak malu cerita umur saya. Allah bagi saya hidup 56 tahun, saya buat apa? Aku pun tak tahu aku buat apa dalam hidup ni. Aku dah buat apa? Aku buat apa? Kemudian kira aku nak masuk syurga. Aku buat apa? 56 tahun ni aku buat apa? Aku dah buat apa? 56 tahun ni, tuan-tuan ada 60, tuan-tuan ada 70, kita dah buat apa dengan umur kita? Kita tengok balik, apa yang aku dah buat ni, agak-agak kubur aku boleh luas. 56 tahun ni tuan-tuan, kita dah buat ni, agak-agak besok sampai kisah kematian kita, kubur aku boleh luas tak? Besok di padang mahsyar, Allah telanjang aku ke? Allah bagi aku pakaian. Besok padang mahsyar, aku merangkak ke? Aku berjalan elok macam orang lain. Besok di padang mahsyar, aku punya timbangan ni berat ke ringan? Besok di titian sirat, kaki aku tergelincir ke ataupun kaki aku tetap di atas titian sirat? Cerita ni semua kita tahu. Saya tahu, tuan-tuan tahu. Kalau saya tak cerita pun tuan-tuan tahu. Besok kita akan pergi kubur. Lepas kubur kita akan dibangunkan oleh Allah. Lepas itu amalan kita akan ditimbang. Kemudian kita akan meniti titian sirat. Cerita tu saya tak cerita pun tuan-tuan tahu.
Cuma pernah saya bertanya dengan diri saya, bagaimana keadaan aku saat itu untuk aku melalui kisah itu. Saya fikir tentang macam mana keadaan saya nak lalu benda tu ketika kisah kematian ini telah menjadi kisah kita. Yang ni saya fikir sampai lah. Sebab itu tuan-tuan, kalau mau kematian yang dicemburui, orang cemburu dengan kematian kita, kisah kita biar jadi kisah yang baik. Tak ada jalan lain. Pertama, kita kena jaga iman kita. Jaga iman kita. Jaga tauhid kita. Dari dulu lagi Allah pesan macam tu dalam Quran. Masa alam roh dulu aku tanya pasal imannya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sampai-sampai dalam dunia aku pun tanya pasal iman kak. Besok dalam kubur benda pertama aku tanya pun iman juga. Man rabbuka. Tak ada benda lain. Dalam dunia ni boleh bertahan iman, hang selamat. Dalam kubur besok benda pertama yang akan ditanya iman juga. Siapa Tuhan hang? Hang kenal tak Nabi Muhammad? Apa pegangan hang? Kalau kita tewas tentang iman, iman kita tak boleh jaga. Kita tewas. Nak buat macam ni. Kita belajar sifat 20. Saya belajar sifat 20, tuan-tuan belajar sifat 20. Saya bagi contoh satu malam ni. 20 sifat yang wajib. Saya ambil satu ya tuan-tuan. Allah wajib ada. Kita mengaji Allah wajib ada. Dari dulu lagi. Ustaz mana lah mengajak, kitab mana mengajak, Allah wajib ada. Tuan-tuan, Abu Jahal pun dia percaya Tuhan ada. Abu Lahab pun dia percaya Tuhan ada. Orang kafir pun dia percaya Tuhan ada. Kita ni sekadar tahu sajakah ataupun kita yakin sungguh dan kita beriman sungguh? Kita tahu Allah ada ni macam orang kafir tahukah, atau kita yakin sungguh Allah ada, beriman sungguh? Saya bagi contoh macam ni. Kita mengaji Allah wajib ada. Apa dalil Allah ada? Ada alam ini. Yang ni kita duduk mengaji biasa macam tu lah. Ada alam ini. Makna kita tengok bekas ni menandakan ada Tuhan punya bekas. Baik tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan buat salah di luar rumah. Kita buat salah, kita buat jahat. Balik-balik di rumah tuan-tuan, kita tengok kasut pak kita. Dalam hati kita rasa apa? Kita tahu. Kita tengok kasut pak kita tak masuk rumah lagi. Kita rasa apa? Kita rasa dah. Kita rasa seriau nak masuk rumah. Kita tahu penangan pak kita macam mana kalau kita buat salah. Dia mesti tibai aku teruk mia ni. Kita tak jumpa pak kita lagi. Kita baru nampak kasut pak kita. Masa tu kita berasa dah sini seriau. Tuan-tuan, kita ni nak ambil periksa tuan-tuan, pak kita janji dekat kita. Kalau hang luluh periksa, pak akan beli kat hang
Gerak, Pak akan bagi ke handphone, Pak akan janji kat kita benda hak kita suka. Kita pun habis-habis periksa tuan-tuan lulus, tuan-tuan balik rumah, bawa keputusan periksa. Bawa keputusan periksa, tak sampai rumah, sampai pintu rumah, kita tengok kasut pak kita. Kita rasa apa alam mati. Pak aku ada kat rumah. Hadiah yang pak aku janji mesti ada alam ni. Kita masuk dalam keadaan yang sungguh penuh harapan dan kegembiraan. Kita baru tengok kasut pak kita saja. Kita tak tengok lagi pak kita, kita tak jumpa lagi pak kita. Sebab bila kita tengok kasut pak kita, kita yakin di situ pak aku ada rumah. Tuan-tuan, laisa kamitslihi syai'un, nak bagi faham saja. Masa kita buat salah, ada tak kita rasa takut tu? Kita tahu Allah ada ke? Kita yakin Allah ada ke? Kita beriman Allah ada. Masa aku buat salah, setiap kali aku buat salah, ada tak rasa takut tu? Macam kita buat salah di luar rumah, balik-balik tengok kasut pak kita, aku mesti kena tibai dengan pak aku punya ni. Aku mesti kena dengan pak aku ni. Aku mesti kena punya. Ketika kita percaya adanya Allah, masa kita buat salah, ada rasa macam tu. Aku kena bakar dengan Allah Ta'ala. Aku masuk neraka Jahannam ni. Aku kena marah dengan Tuhan ni. Aku tak dapat rahmat Allah ni sebab aku buat salah. Sebab aku buat dosa, aku buat benda tak betul. Dan kita tahu benda yang kita buat tu memang tak betul. Tapi kita tak mau mengakuinya sebab kesombongan kita. Allah kata dekat kita, Allah janji dekat kita, Nabi janji dekat kita, kalau hang buat baik macam ni, aku bagi macam ni, aku bagi macam ni. Masa kita boleh buat baik, ada tak rasa kegembiraan dalam hati kita? Yang kita akan menerima setiap janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun tuan-tuan kita tak rasa apa. Tuan-tuan, kalau macam itulah iman kita, kisah kita akan kita lalui kisah yang tidak baik. Orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman dengan Allah, dia jadi apa? Semakin kuat tauhid dia, semakin kuat iman dia. Tuan-tuan nak tengok di mana? Sebab iman ni duduklah mati. Tak ada siapa tahu. Iman ni duduklah mati. Tapi dia ada bekas. Dia panggil bekas iman. Nak tengok bekas iman ni di mana? Satu, tengok pada ketakwaan dia. Sekuat mana iman dia, nak tengok kuat mana takut dia pada Tuhan. Kui lagi takut dia, kui lagi kuat iman dia. Tuan-tuan, takut ni apa? Takut buat baik tinggal jahat. Kita alhamdulillah buat baik dah tuan-tuan. Semayang, puasa. Tapi jahat kita tak mau tinggal. Kata ke orang tak mau tinggal. Dengki ke orang tak mau tinggal. Kelahi dengan orang tak mau tinggal. Gaduh dengan orang tak mau tinggal. Kalau tak mau tinggal, takkan kita nak mati bawa dosa? 56 tahun umur saya, tak berhenti lagi berdengki dengan orang. Takkan saya nak bawa balik dengki ni pergi kubur? 56 tahun saya tak berhenti berkelahi dengan orang.
Takkan saya nak buat dosa kelahi dalam kubur. 56 tahun, saya tak berhenti kata orang. Takkan saya nak bawa balik dosa kata orang dalam kubur. Kalau 56 tahun, saya tak boleh berhenti buat jahat. Takkan saya nak mati dalam buat jahat. "56 tahun pun tak. Mana iman kita? Di mana iman kita? Di mana letak iman kita?" Allah sebut dalam Quran, "Walau annal qura amanu wattaqau." Kalau orang dalam satu negeri itu beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Takwa ni tuan-tuan sampai jadi rukun khutbah. Tak baca tak sah khutbah. "Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun." Dulu kemarin saya mengajak di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Saya tak tanya jemaah, saya tanya diri saya. Saya mengajak di situ hampir dekat 15 tahun. Saya kata kita mengaji 15 tahun. Tapi kita tak boleh jadi orang baik. Kita mengaji apa? Kita mengaji 15 tahun. Kitab tauhid, kitab fiqh, kitab tasawuf. Tapi kita tak boleh jadi orang baik. Kita mengaji apa? Kita mengaji apa? Umur kita bukan koi muda, tuan-tuan. Umur kita koi tua. Badan kita koi tak lakat. Mata kita koi tak nampak. Tenaga kita koi tak kuat. Aku mengaji ni aku boleh apa? Orang nak kata aku orang alim. Sampai masanya orang buh kita dalam liang lahat. Tak ada. Tak ada dah. Aku mengaji ni aku jadi apa? Aku berubah tak? Aku berubah tak jadi orang baik? Aku mengaji tiap malam ni, aku berubah tak? Aku mengaji tiap malam ni, aku boleh bangun tahajud tak? Aku mengaji tiap malam ni, aku boleh solat witir 3 rakaat. Atau bersambillah. Sampailah umur 56 tahun, 2 rakaat sembahyang tahajud pun tak boleh. Lalu nak minta syurga, tak malu kah? Sembahyang tahajud 2 rakaat pun tak boleh. Lalu pagi-pagi duk minta syurga, tak malu kah? Umur 56 tahun tak boleh mengkit tahajud, tuan-tuan, tiap-tiap malam. Lalu kita nak duduk syurga dengan Nabi, tak malu kah? Kita buat apa, tuan-tuan? Kita buat apa? Tuan-tuan, kita nak salah siapa? Kita nak salah, kita tak tahu. Kita buat dosa dalam keadaan yang kita tahu yang tu dosa. Kita berdengki dengan orang, kita tahu dosa dengki. Kita berkelahi dengan orang, kita tahu dosa berkelahi. Kita tahu mana rugi, mana untung. Kalau kita tak buat yang ni, kita rugi besok di akhirat, kita tahu. Tapi kita tetap dalam keadaan yang kita ikut nafsu kita sendiri. Sampai bila kita nak ikut? Sampai bila kita nak ikut? Sampai bila kita nak ikut? Dan dunia ni tak lama dah. Tuan-tuan pun tengoklah cerita dunia. Fitnah sana, fitnah sini. Orang ni kata kok orang ni fitnah orang ni fitnah orang ni. Kita sampai letih dengan hidup ni, tuan-tuan. Tapi kita kena duduk dalam dunia yang sedang Allah hidupkan kita. Kenapa Allah hidup sampailah? Pasal apa Allah tak matikan aku?
pasal Allah ambil abang aku, Allah ambil kawan aku, dan Allah tidak ambil, Allah tak matikan aku. Maknanya Allah bagi kita peluang. Sebab itu kalau nak mati yang baik, jaga iman. Kedua, semakin kita beriman, dia akan terbit dari iman ni satu sifat, nama dia wara'. Wara' ni berhati-hati tentang. Dia nak cakap, dia berhati. Dia nak buat, dia berhati. Dia nak makan, dia berhati. Dia nak buat apa, dia berhati-hati. Dia fikir dulu. Apa aku buat ni Allah suka tak? Apa aku buat ni betul tak? Tuan-tuan, kalau kita tengok banyak kemusnahan. Kemusnahan keluarga, kemusnahan kawan-kawan, kemusnahan masyarakat. Dia tak macam dulu lah. Tak macam dulu. Nabi kata besok akhir sampai satu zaman, ibu-ibu ni dia akan lahirkan tuan. Dia akan lahirkan raja. Lah anak-anak macam raja, tuan-tuan. Anak-anak macam raja. Tak lewat salah sikit, salah. Pak ni salah sampai bila? Kemudian pak pula tak macam dulu lah, tuan-tuan. Kita besarkan anak ni dulu, tuan-tuan, dengan kasih sayang. Dan kita besar dulu, bila kita ada kerja, pertama sekali kita cakap apa? Aku nak jaga pak aku nak jaga mak aku. Tapi lah dah. Bapa seolah-olah dia jaga anak dia macam investment. Lepas tu dia boleh kira semua. Aku sekolahkan hang banyak ni, aku bagi hang banyak ni. Dia seolah invest. Apa yang dia telah invest, dia nak keuntungan. Bila dia tak untung, dia akan buat di sebaliknya. Anak-anak pun macam tu. Bila dia dah berjaya, perkara yang pertama bukan mak ayah dia, tapi untuk diri dia. Ini yang berlaku zaman sekarang, yang kita kena hadapi. Sebab apa? Sebab sifat wara' tu dah tak ada. Kita tak mau berhati-hati, tuan-tuan. Kita buat apa dalam hidup ni, kita rasa kita betul, walaupun tidak betul pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita buat. Sebab itu dalam kitab Qatrul Ghasyiyah fi Ilmi Sufyah dia kata apa? Orang yang ada sifat wara' ni, dia akan menghasilkan istiqamah pada anggota dia dan pada iman dia. Orang yang selalu berhati-hati. Aku buat ni Allah suka tak? Aku buat ni Allah benarkan ke tidak? Atau apa yang aku buat semata-mata untuk aku mengikut akan kehendak hawa nafsu aku sendiri. Hasil daripada iman ni, tuan-tuan, iman ni tak nampak, tapi bekas iman dia mai. Dia terbit daripada iman dua sifat lagi, iaitu haya dan hilm, malu dan lembut hati. Orang yang beriman dengan Allah Ta'ala ada perasaan malu dia dengan Tuhan. Saya tak lama, tuan-tuan, sampai pukul 9 saya berhenti. Tuan-tuan jangan risau. Saya bukan jenis nak ceramah. Saya bukan, sebenarnya saya pun tak tahu apa takdir saya kena mengajar ni masjid-masjid ni. Dan saya pun tak tahu saya cari apa, aku mau apa. Tapi ini takdir Tuhan yang saya tak boleh lari. Itu saya bukan nak mengajar, tuan-tuan. Pukul 9 saya berhenti.
Nak tahu iman kita ni kuat tak kuat? Lagi kuat iman kita, lagi besar malu kita. Tuan-tuan, Allah bagi semua benda kat kita. Apa yang kita mau Allah bagi. Betul tak? Kita tak ada duit, kita minta duit, Allah bagi duit, ya. Kita sakit, masa kita sakit dulu, kita minta dengan siapa? Kita minta dengan Allah bagi sihat, Allah bagi, kan? Masa kita susah dulu, lalu kita minta dengan siapa? Kita minta dengan dia, dia bagi, Allah angkat susah kita. Lalu saya tanya dari siapa? Bila Allah dah pelepas semua benda ni, apa aku bagi kat dia? Allah pelepas duit kita, Allah pelepas susah kita, Allah pelepas sakit kita, apa aku bagi kat Tuhan? Aku nak sembahyang sunat maghrib pun tak boleh. Aku nak sembahyang sunat isyak pun tak boleh. Aku nak baca Quran pun tak boleh. Sampai tuan-tuan, ada orang yang lupa macam mana nak baca Quran. Sampai dia lupa macam mana nak baca. Punya lama dia tak baca Quran, sampai dia lupa dia nak baca Quran. Bila tak ada duit, kita minta dengan siapa? Bila kita sakit, kita minta dengan siapa? Bila kita ada masalah, kita minta dengan siapa? Tapi bila Allah pelepas semua perkara itu, kita tinggalkan Tuhan. Kita tinggal dia. Kita tinggal dia. Kita jauh dengan dia. Kita lari daripada dia. Nanti bila sakit main pula, pi kat dia balik. Nak abangnya ni. Baiknya Allah Ta'ala. Berkali-kali kita buat dalam hidup kita. Bila Allah pelepas, kita kejauh dengan dia. Bila Allah bagi lagi sakit, Allah bagi lagi masalah, kita pi kat dia. Sampai semayang hajat, tuan-tuan minta orang masjid semayang hajat. Ulang-ulang kita buat 56 tahun ni, ulang-ulang kita buat, ulang dan terus ulang. Tapi Allah Ta'ala tak pernah tinggalkan kita. Allah Ta'ala tak pernah tinggalkan kita. Tapi kita terus tinggalkan Tuhan. Nak semayang sunat isyak 2 rakaat, kita berkira dengan Allah Ta'ala. Kita cari pintu mana aku nak keluar. Kita tak tahu umur kita, tarikhnya tidak boleh ditunda. Kita tak tahu bila aku mati. Saya balik ni, sebelum saya tidur, saya kena renung diri saya. Apa kebaikan yang saya dah buat dalam hidup ni, dan apa kejahatan yang masih saya buat yang saya tak tinggal lagi. Tuan-tuan, benci orang ni salah. Buruk sangka dengan orang ni salah. Kata orang ni salah. Putih silaturahim ni salah. Sombong ujub tak boleh kena tegak ni salah. Salah. Dan bila aku nak berhenti daripada salah, jangan jadi orang tak malu. Satu hari Nabi semayang sampai bengkak kaki. Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, berhentilah." Kan Nabi jawab apa? "Afala akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, kau tak maukah aku ni jadi hamba yang bersyukur? Nabi itu tahu Nabi, tuan-tuan. Apa yang kita boleh bangga?
Itu tara Nabi, tuan-tuan. Semayang, bengkak kaki. Lalu isteri dia tanya, cukuplah. Buat apa nak pergi mudarat? Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Aku ni nak jadi orang bersyukur. Aku rasa aku tak cukup syukur lagi. Tuan-tuan, ada benda yang kita tak minta Tuhan bagi. Kita tak minta pun, tapi Tuhan tetap bagi. Apa dia? Ni duduk dalam Quran semua. Satu, hidup hari ni. Ada siapa minta kemarin, ya Allah, besok bagilah aku hidup? Ada? Tak ada. Kita sedak-sedak bangun tidur, hidup. Allah bagi, kita tak minta. Hidup hari ni kita buat apa? Tuan-tuan, lah masa terlalu cepat. Ni bulan 8 dah, tuan-tuan. Kita hidup tahun 2025, 8 bulan dah. 8 bulan ni kita buat apa? Aku buat apa 8 bulan ni? 8 bulan ni aku buat apa? 8 bulan ni tak ada apa pun pada kita. Kedua, Allah bagi apa kat kita? Keselamatan. Kita selamat hari ni. Naik motor selamat, bawa kereta selamat, rumah kita selamat. Orang tak masuk dalam rumah kita. Zaman lah duduk rumah sendiri takut, tuan-tuan. Kita duduk dalam ketakutan. Orang bunuh ini tak ada sebab. Memang bunuh saya. Yang Nabi kata, berlaku sampai satu masa ni, orang bunuh tak ada sebab. Ketiga, apa yang Allah bagi kat kita? Allah ampunkan dosa kita tanpa kita minta. Jalan mana kita tak minta? Satu, jalan sakit. Dua, jalan Allah uji kita. Jalan sakit, tiap-tiap hari Allah ampun dosa kita. 100. Dua, jalan ketika Allah uji kita. Ustaz, saya tak ada dosa. Maaf tuan-tuan, saya nak cakap benda ni. Takut saya mati, saya tak sampai benda ni. Saya rasa orang lain tak pernah cakap benda ni, tapi saya nak cakap. Takut saya besok Allah tanya apa saya barang tak cakap sebab hang lalu benda ni. Saya ni tuan-tuan, daripada muda saya ni sportman. Saya suka bersukan. Antara sukan yang saya masih duk buat lagi, badminton. Sampailah saya duk main lagi. Baru ni saya bercakap dengan kawan-kawan saya. Saya bercakap dengan saya macam pengurus pasukan macam tu lah, lebih kurang lah, orang tua. Saya bercakap dengan budak-budak yang main badminton ni. Dia cakap, hampa perasan tak kita ada buat dosa besar? Sukan lain saya kata saya tak tahu, tapi sukan badminton ni jaga-jaga. Dia berkata dosa apa? Ghalidnya orang duk main badminton ni kadang-kadang dia duk betting ayak. Siapa kalah bayar ayak. Siapa kalah bayar settle. Siapa kalah bayar court. Kalau friendly pun macam tu. Hang buat 2 tabung, aku buat 2 tabung, siapa kalah maknanya hak ni 2 tabung ni burn. Saya nak tanya lah, kat saya ni tak reti tuan-tuan, saya ni bodoh. Dalam sebulan ni saya riau tuan-tuan, saya menangis. Sebab saya main badminton daripada umur 18 tahun. 18 tahun sampai lah. Bulan lepas saya menangis tuan-tuan. Pada pandangan tuan-tuan lah, saya bukan nak cerita tentang hukum, saya nak minta
pandangan tuan-tuan. Sebab tuan-tuan mengaji tiap malam. Benda yang orang duk buat tu dosa tak tuan-tuan? Yang duk betting tu, pada pandangan tuan-tuan, dosa tak? Kira judi ya tuan-tuan? Judi kan? Judi ni dosa besar tuan-tuan? Atau dosa kecil? Tuan-tuan, yang tu saya riau. Sampai hari ni, bila saya teringat, saya menangis. Dan benda tu yang kita buat dalam sukan badminton, tuan-tuan. Kita tak tinggal sembahyang, tapi kita terlepas pandang. Kita nak buat perlawanan persahabatan, hampa kena sedia dua tabung, kami sedia 2 tabung, siapa kalah tabung kena tinggal. Kita terlupa yang kita semua sedang berbuat dosa besar. Berapa tahun tu tuan-tuan? Kalau 40 tahun, 40 tahun kita buat dosa besar. Saya tak cerita tuan-tuan, saya cerita saya yang terlibat dalam sukan badminton. Kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita pergi haji. Sebab itu bila kita tengok pasal apa doa aku Allah tak boleh dengar. Pasal apa doa aku Allah tak mau terima? Pasal apa aku ni Allah uji dan terus uji. Rupanya ada benda yang kita buat dalam hidup ni dan kita tak sedar, yang sedang kita melakukan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu saya nak tutup kisah tu. Jadi tuan-tuan, kalau main badminton, kalau boleh jangan ada lagi berlaku perkara tu. Kalau tuan-tuan ada duit, aku kalah ke aku menang, aku bayar. Karena ketika ada 2 pertaruhan, maka tu nama dia judi. Baik tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Sebelum saya tutup, Nabi sebut dalam satu hadis. Tuan-tuan tengok hadis ni dalam kitab Al-Azkar. Tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Azkar. Siapa yang bangun dari tidur? Bangun tidur. Malam ni, balik ni kita tidur kan? Saya tidur, tuan-tuan tidur. Lepas tu kita bangun. Bangun tu Nabi kata, siapa yang baca tahlil lepas sembahyang, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata apa? Nabi kata Allah ampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih di laut. Bangun tidur saya baca itu. Lepas kita baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, tuan-tuan baca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa baca tu, Nabi kata apa? Allah ampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih di laut. Jadi saya pesan dengan diri saya dan tuan-tuan, jangan tinggal bangun tidur baca tahlil. Sebab apa? Sebab kita ni berdosa banyak, kesalahan banyak. Jadi bila dosa kita banyak, kesalahan banyak, jangan kita terlupa untuk kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setakat ni saya minta ampun, minta maaf semua pada semua yang hadir, ya. Jadi ada satu permintaan saya tuan-tuan. Ya ni Imam Jin, pergi kaya.
Nabi kat kamu, pergi kat kamu dulu. Baik. Satu permintaan saya dengan ahli jamaah semua. Satu permintaan. Tuan-tuan tolong doakan saya supaya saya dapat jadi orang baik. Nah, dapat jadi orang baik. Isteri saya boleh jadi orang baik. Anak cucu saya boleh jadi orang baik. Dan keluarga kami dapat jadi orang baik. Yang tu saja permintaan. Jadi setakat ini saya. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong berkatkan kami, tolong berkatkan keluarga kami, tolong berkatkan kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kurniakan atas kami hidayah dan taufik-Mu. Kurniakan atas isteri dan anak-anak kami dan keluarga kami. Kurniakan juga pada dua ibu bapa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kesihatan atas kami, atas dua ibu bapa kami, atas anak dan isteri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan atas kami husnul khatimah. Kurniakan atas mak dan ayah kami husnul khatimah. Kurniakan atas isteri dan anak-anak dan keluarga kami husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami ada buat salah lagi, tolonglah beri kami hidayah dan taufik-Mu untuk kami meninggalkan kesalahan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong beri ke atas kami hidayah dan taufik-Mu untuk kami buat amal soleh, untuk kami buat amal baik, menjadikan kematian kami dalam keadaan kami sedang buat baik, ya Allah. Dan jangan Kau jadikan kematian kami saat kami sedang buat dosa dan buat maksiat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.